berabuk ni. Okay, tak ada kulat lagi. Lama. Selesai. Masih function lagi. Kemah apa? Kemah. Batang. Batang apa? Itu apa? Bagian minyak besar. Nah, budak-budak benda besar belajar. Boleh ke tak boleh tu? Bawah tu dah termasuk tu. Ni, pulas sikit. Ni, keluarkan dulu. Ha. Okey. So, ketatkan. Ini batang mengecat sebenarnya. Kita pakai batang mengecat, murah je. Elok. Bawah tu tinggikan sikit. Lawan jam. Lawan jam. Okey dah. Okey, aku tak boleh. Sana tu tak apa. Janji nak halang ni. Nah. Dah masuk dah? Dah masuk dah. Okey, masuk. Tarik. Dah lembut lah. Pijakkan kaki. Ha? Pijakkan kaki. Angin tak kuat. Tarik lebih sikit. Tak habis lagi tu. Lagi. Dah. Masuk betul-betul dalam tu. Lagi dalam lagi. Hop. Okey guys, hari ni kita nak makan nasi lemak warung Kedai Buluh. Cepat makan. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. So memang dah lama sangat kami tak keluar dengan Pajero. So baru-baru ni pun Pajero problem, ada short circuit sikit. So alhamdulillah dah dapat diatasi. So hari ni kami keluar dekat-dekat je, bersantai-santai, insya-Allah sampai tengah hari
kita mandi-mandi, masak-masak, makan-makan, insya-Allah. So ni pot hari ni kami lepak sini. Kepada anda yang masih baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel kami. Jangan lupa komen juga di bawah video ni. Tengok belah sini sikit. Ikut lah. Tinggi sikit. Boleh lah. Mama kat atas. Cetek je. Okay guys, ramai juga yang jumpa. Bila jumpa je, soalan yang biasa orang akan tanya, bang, lama tak buat video bang, tak ada pergi camping ke bang? Okay, macam inilah. Sebenarnya dalam kita nak rancang nak pergi camping ni, kadang-kadang banyak kekangan jugalah. Sebab setiap orang masa dia tak sama, kan? Kewangan dia tak sama. Jadi tanggungjawab pun tak sama. So kekangan-kekangan yang berlaku dalam kehidupan ni benda-benda biasa lah. Kehidupan program yang bercanggah dengan masa, faktor kerja, kenderaan kita. Baru-baru ni Pajero pun problem, lama jugalah tersadai. So baru beberapa hari lepas kita dapat overcome benda tu. Ada short circuit sikit. So alhamdulillah hari ni kami dapat keluar kat sini. So belum terlambat lagi lah untuk saya ucapkan salam kemerdekaan yang ke-68, selamat Hari Malaysia, salam maulid Rasul. Semua saya jamakkan sekali sebab dah lama tak ada video. Kan, saya rasa
Hampir setengah tahun juga saya tak buat video camping. Kami adalah pergi piknik-piknik sebelum ni dekat-dekat, pergi hiking, tapi kami tak buat video lah, kami tak buat video YouTube. Just ambil video pendek kenangan untuk family kami je. So dalam kehidupan ni, kalau kita nak renung-renung balik betapa cepatnya masa tu kan, kadang-kadang kami sendiri tengok video lama kami kan, tengok balik, kami tengok muka anak-anak, dah besar dah korang kan, tak sedar. So hari ni kami spend masa bersama macam biasa. Kami kongsi dengan anda semua video untuk episod kali ni. Mana tahu ada yang tertanya lagi kan, kenapa lama tak keluar. Jadi kalau kita balik kepada matlamat asal kami buat channel YouTube ni pun bukanlah nak komersial sangat, lebih kepada kenangan kami bersama. Bila waktu usia dah meningkat nanti, anak-anak dan sebagainya, kita boleh tengok balik benda tu sebagai kenangan. Di samping kita kongsi manfaat dengan orang lain, dia menjadi satu kenangan yang diabadikan dalam channel kami lah. So kepada anda yang masih setia kepada channel ni, kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah. Tanya khabar, ada yang mesej, ada yang komen kan, abang lama tak tengok video abang, kami tengok balik video lama-lama abang. Itu pun dah buat kami terharu lah kan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada kamu semua. So itulah persoalan kepada lama menyepi tu, biasalah kekangan-kekangan biasa. Jadi hari ni kita nak kongsi sikit setelah kami sampai di campsite ni. Ini tempat percuma lah. Tapi beza kalau kita tengok campsite percuma dengan campsite berbayar. Campsite berbayar ada orang uruskan. Campsite percuma, kita lah yang kena uruskan. Kita lah kena jaga. Satu ketika tu saya pernah sampai di sini solo camping. Saya bawa balik 9 beg kalau tak silap ke 11 beg sampah. Dan tak jauh daripada lokasi ni juga kami pernah bawa banyak juga beg sampah masa dengan van hijau dulu. So hari ni bila kami sampai di sini, benda pertama yang kami tengok bila kami keluar, sampah kan. Dan perkara tu sangat menyedihkan kita lah, tentang mentaliti masyarakat kita, sikap kita, akhlak kita kepada alam semesta, amanah Allah SWT ni kan, kita tak jaga. Saya rasa tak susah pun sebenarnya kalau kita habis beraktiviti, kita pack barang-barang kita, sampah kita, mungkin satu plastik je kita bawa keluar dan buang di luar. Itu sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi menjadi pelik dan ajaibnya manusia ni, sikap malas tu dan sikap tidak bertanggungjawab dan merasakan ada orang lain yang akan buat perkara tu. Padahal perkara tu sangat mudah dan ringkas. Dan sama-samalah kita jaga. Kalau tuan-tuan tengok video ni, tuan-tuan boleh tengok apa yang saya rakamkan ni. Tuan-tuan boleh share kepada orang ramai, bagi kesedaran tentang hargailah alam semesta ciptaan Allah SWT ini. Kita jaga sebaik mungkin supaya akan datang, generasi akan datang dapat menikmatinya juga kan. Kalau kita tak jaga, macam-macam penyakit datang, haiwan pun terganggu, ekosistem dan sebagainya. Dan takut-takut akan datang kita dah tak dapat nak memanfaatkan keindahan alam tu kan. Mungkin faktor penyakit, wabak dan sebagainya kan. Mungkin lepas ni kita tengok video je lah kan. So kalau kita pergi ke campsite yang berbayar, ada orang kemas, dah bersih kan. Itu pun selalunya kampus dia tak akan tinggal sampah dia dekat tapak dia. Selalunya dia akan bersihkan, buang di tempat sepatutnya. Jadi kalau kita kampus yang sebenar, di mana pun kita berada, amalkanlah sikap tu. Mungkin kepada orang-orang yang datang piknik dan sebagainya di tempat-tempat sungai-sungai di negara kita ni atau di mana saja, amalkanlah bawa balik sampah. Jangan tinggalkan. Tak ada siapa yang akan tolong kutip. Tak lupa juga kami sekeluarga nak mengucapkan salam takziah kepada semua keluarga yang terlibat baru-baru ni dengan kepala air di campsite. Banyak kerugian berlaku. Campsite kemah hancur, barang-barang equipment
dihanyutkan, ada yang kereta tenggelam. Dan yang paling terbaru ni, kita sama-sama bersedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang mana terkorban pokok menghempap kemah mereka. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dia, Allah SWT tinggikan darjat dia serta keluarga dia di atas ujian ini. Dia ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. So, kat mana pun kita berada, jaga keselamatan, jaga akhlak kita, kebersihan. Kemudian kita jadikanlah perkara ini satu ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Janganlah kita pergi camping, kita pergi menikmati alam semesta ni. Patutnya kita dekat kepada Allah, tapi kita jauh pada Allah sebab sikap kita kepada alam sekitar dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam. Okay guys, kita nak kongsi sikit lah. Ada barang baru daripada Naiko, iaitu power bank NB Plus 10,000 mAh. So yang ni model terbaru, design terbaru, memang cantik So waterproof, IPX7, 155 gram je. Okay, dia punya bateri 10,000 mAh USB Type C. So kita buka lah, kita tengok design terbaru ni macam mana. Okay, ni design dia. Kita tengok dari dekat. Okay, cantik Okay, cara nak on dia dekat sini. Kita just touch Okay. So dia ada bagi USB Type C. Yang ni sama dia dengan model-model sebelum ni. So kita boleh cas kita test. So jom kita test. Okay, masuk So compact. Kalau diletak sebelah handphone wifi saya ni, memang tak besar mana, tapak tangan. So boleh bawa untuk letak dalam pouch bag, dalam poket. Kalau kita pergi solo camping, kita pergi ride kan, kita nak barang-barang yang compact. So kalau korang berminat, korang boleh dapatkan pada bahagian video description dan komen. Saya ada sertakan link untuk beli Naiko NB Plus 10,000 mAh ni. Okay, selain tu Naiko terima kasih, thank you sebab bagi stiker bolehlah tampal-tampal dekat kita punya box ke mana-mana dengan patch ni. Kita boleh lekatkan, ada pakai velcro kan. So hari ni tengah hari kami makan kambing. Malam kita orang perap. So hari ni kita makan kambing lah. Cuaca ada mendung sikit ni tiba-tiba. So harap-harap okey lah sampai kita orang berkemas-kemas nanti.
Okay, kita tengok siapa yang menang. Tergolek di situ. Nampaknya satu tersangkut. Mama tengah masak. Guys, sampai di sini dulu untuk video pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.